Percaya tak? Dulu bangunan ni pernah jadi rumah kepada taman tema Hello Kitty pertama di luar Jepun. Sekarang, ia cuma tinggal kenangan. Jalan Jom. Di sinilah terletaknya Sanrio Hello Kitty Town. Dibuka pada 2012. Ia adalah taman tema Hello Kitty pertama di luar Jepun. Masa tu, Johor nak jadi hub pelancongan keluarga terbesar di Malaysia. Dalam taman ni ada rumah Hello Kitty bersaiz sebenar, pentas persembahan live, kawasan buat aksesori sendiri. Tiket dulu pun sekitar RM60 hingga RM100 lebih sahaja. Tapi selepas beberapa tahun, jumlah pengunjung semakin menurun dan pada 31 Disember 2019, taman tema ini ditutup sepenuhnya. Dan sekarang, bangunan ini masih berdiri di Puteri Harbour. Kosong tapi penuh kenangan. Kalau anda pernah datang ke sini dulu, sila komen di bawah. Follow Jalan Jom untuk mengetahui banyak lagi lokasi dengan kisah menarik yang akan kami kongsikan.